untuk hari ni kita mulakan dengan sifir 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian cikgu akan ajar sifir 2 angka. Okey. Selepas tu, sifir-sifir tu kelas kita akan guna untuk bina jadual sifir dekat atas ni. Okey, kadang-kadang kita kena buat operasi darab, kan? Operasi bahagi nak cepat. Jadi kita operasi bahagi kalau kita dah ada sifir mudah. Okey, jap cikgu remove contengan-contengan yang keluar dekat sini Ya. Saya pernah buat jadual sifir kat sekolah. Oh, kena buat. Ya. Pernah buat. Oh, pernah buat. Okey, dah tahu dah cara buat. Tahu? Tahu Okey, baik. Jom kita mulakan kelas. Okey, fokus pada apa yang cikgu nak sampaikan. Cikgu minta sifir 2, 3 dan 4 bolehlah Okey, sebelum tu ada tak seorang volunteer boleh baca sifir 2? Ada tak anda hafal sifir 2? Ya. Ada. Saya. Ziad. Okey, Ziad Raika cuba bacakan sifir 2. Yang lain dengar Okey, cuba Ziad Raika baca sifir 2. Boleh Ziad buka mic. Okey. Dah buka. Lima kali dua, 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 12. 7 kali 2, 18. 10 kali 2, 20. 11 kali 2, 22. 12 kali 2, 24. Okey, good. Okey, Zaria, hafal sifir 3 tak? Sifir 3. Saya Hafal ke belum? Sarah Sofia hafal. Okey, Sarah nak cuba. Okey, boleh? Sarah, Sofia cuba baca sifir 3. 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 2, 12, 5, 3, 6, 3, 18, 7, 3, 21, 8, 24, 9, 3, 27, 10, 3, 30, 11, 3, 33, 12, 3, 36. Okey, good. Okey, so tu sifir 3. Okey, terima kasih Sarah. Okey, siapa volunteer nak baca sifir 4? Saya. Okey, Soraya nak cuba. Okey, cuba Soraya. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12, 4, 4, 16, 5, 4, 26, 4, 24, 7, 4, 28, 8, 4, 3, 2, 9, 4, 3, 6, 10, 4, 40, 11, 4, 44, 12, 4, 48. Okey, good. Tahniah semua. Okey, cikgu harap yang lain pun boleh mahirkan sifir 2, 3 dan. Okey, sekarang cikgu nak guide awak bagaimana membina sifir 5. Fokus ya. Okay, jom kelas. Untuk buat sifir 5 mudah sahaja. Pertama, tulis sifar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Okay, itu step pertama. Kemudian, nombor di sebelah kanan, tulis 5 dan sifar secara berselang-seli. 5, sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5. Dah siap sifir 6 kita. Faham? Boleh typekan di ruangan chat. Faham ke? Faham Okey, faham. Okey, baik. Ada yang nak salin? Ada yang nak salin? Ada. Ada. Okey, salin dulu. Okey, kita tunggu sekejap. Kawan kita ada yang nak salin. Lepas tu, cikgu akan ajar bagaimana nak bina sifir 6. salin. Okey, salin dulu. Kita dah bina sifir 5. Sekarang kita nak bina sifir 6. Bagaimana untuk membinanya? Okey, kita perlukan bantuan sifir 5 untuk membentuk sifir 6. Okey, sifir 5 tadi kita dah ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ini adalah sifir 5 So, sifir 5 akan bantu kita membina sifir 6.
Bagaimanakah caranya? Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Okey? Itu step dia. Sekarang kita nak bentuk sifir 6. Perhatikan kelas. 5 tambah 1, 6. Sifar tambah 2, 2. 1 salin balik. 5 tambah 3, 8. 1 salin balik. Boleh ikut setakat ni? Cuba typekan di ruangan chat. Boleh ya? Okey, good. So, kita teruskan. Cikgu harap awak boleh faham bagaimana polanya terbentuk. Seterusnya, sifar tambah 4, 4, 2 salin balik. Okey. Seterusnya, 5 tambah 5, 10, 2 tambah 1, 3. Boleh ikut setakat ni? Salinlah untuk faham ya. Okey, cuba type di ruangan chat. Boleh ikut setakat ni? Ada yang lost ke? Ada yang tertinggal? Boleh. Okey. Kalau boleh, cikgu teruskan. Okey? Baik, kita teruskan. Okey, seterusnya. Sifar tambah 6. 6. 3 salin balik. 5 tambah 7. 12. Tumpang di sini 1. 3 tambah 1. 4. Okey. Seterusnya. Sifar tambah 8. 8. 4 salin balik. Kemudian 5 tambah 9, 14. Tumpang sini 1. 4 tambah 1, 5. Maka kita dah berjaya bina sifir 6. Faham ke? Typekan di ruangan chat. Faham tak? Faham ya? Okay, ada yang nak salin? Okey, ada yang nak salin. Kita tunggu sekejap. Ada yang nak salin? Okey, good. Faham ya? Okey, kita tunggu sekejap kawan kita nak salin. Lepas tu kita teruskan dengan sifir 7. Okey, cikgu tunggu sekejap ya. Jangan sembang perkara lain. Dah ya? Okey, ada yang tengah salin lagi? Dah, okey, baik. Besarkan. Okey, dah nampak belum? Cikgu dah besarkan dah? Dah nampak? Dah Okey. Fokus ya. Kita pergi pada kita pergi pada sifir 7. Dengar betul-betul. Okey, ramai tadi yang kata tak hafal sifir 7 dan sifir 8. Sebenarnya mudah saja untuk membina sifir 7. Okey, perhatikan. Belum siap salin ke Ziad? Putri? Belum. Okey, cikgu tunggu sekejap. Okey, salin dulu kelas. Kita tunggu kawan kita nak salin sekejap ya. 7. Step pertama, okey, perhatikan. Tulis sifar 1, 2. Ulang. 2, 3, 4. Ulang. 4, 5, 6, 7. Itu step pertama. Bagi yang tak ada kertas, buat 3 garis mendatar, 2 garis menegak. Okey, kemudian tulis dari kiri ke kanan, sifar 1, 2, ulang. 2, 3, 4, ulang. 4, 5, 6, 7. Okey, step kedua membina sifir 7. Tulis sifar sampai 9. Macam mana cikgu tulis? Tengok. Sifar 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat semua? Dapat. Okey, ada yang nak salin? Ada. Okey, salin dulu. Okey, semua dah siap salin? Ada yang belum siap salin? Dah, eh? Okey, jangan type 67. Fokus, Sifir. Okey. Ini bukan masa nak main. Fokus. Dah, ya? Okey, semua dah. Okey, kita teruskan dengan Sifir 8. Okey, fokus ya. Dah, ya? Ada lagi yang tengah salin? Dah. Okey, kita teruskan. Sifir 8. Okey, perhatikan kelas bagaimana membentuk sifir 8. Okey, mudah saja. Tengok step dia. Sifir 8 ya. Mula-mula tulis nombor sifar 1, 2, 3, 4. Gariskan ulang. 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah step pertama ya. Sifar 1, 2, 3, 4. Gariskan 4, 5, 6, 7, 8. Ini nombor sebelah kiri. Itu pola dia. Okey, sekarang untuk melengkapkan sifir 8. Perhatikan betul-betul kelas. Fokus. Tulis sifar 2, 4, 6, 8 dari bawah ke atas. Ulang yang sama. Tulis sifar 2, 4, 6, 8. Dah siap? Boleh? Ada yang nak salin? Semua dapat? Senang kan? Okey. So, tu kita dapat banner sifir 8. Okey. Senang tak sifir 8? Senang kan? Okey. Ada yang masih salin lagi? Senang sangat kan? Okey. Ada yang masih salin? Tak ada? Dah? Semua dah? Dah. Boleh kita pergi sifir 9? Belum, ada yang belum. Okey, kita tunggu sekejap. Ada yang tengah salin. Sangat mudah untuk kita bentuk. Jom kita tengok bagaimana membina sifir 9. Okey kelas, perhatikan bagaimana membina sifir 9. Sifir yang sangat mudah. Pertama, awak tulis dari atas ke bawah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Okey. Dapat ya? Dari atas ke bawah. Tulis sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ulang yang sama tapi tulis dari bawah ke atas. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah siap. Boleh faham semua? Boleh. Senang kan? Okey. Sangat mudah untuk kita bina sifir 9. Terus ingat ya. Lepas ni, mana yang awak dah hasilkan tu tampal dekat meja, tampal dekat dalam bilik, senang nak tengok. Okey. Jadi kita tengok hari-hari, lama-lama kita hafal. Kalau lupa, bina balik sampai kita mahir. Baik, ada yang nak salin? Ada. Okey, salin dulu. Kita tunggu sekejap. Kawan kita salin. Okey, dah siap salin ke? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau belum, type belum. Ada yang belum? Okey, cikgu tunggu sekejap ya. Kita teruskan. Kita dah belajar sampai sifir 9. Okey. Siapa yang rasa susah nak bina sifir macam yang cikgu ajar tadi? Sekarang dah rasa senang tak? Dah. Senang kan? Mudah sangat. Okey. Senang ya. Okey, sekarang cikgu nak guide awak bagaimana membina sifir 2 angka sebab awak akan belajar bagaimana lakukan operasi bahagi dengan sifir 2 nombor. Kita hanya hafal sifir 2 sampai 9. Macam mana nak bina sifir 2 angka? Okey, jom kita tengok kelas. Ready semua ya? Kita pergi pada sifir 2 angka. Contoh di sini kita nak bina sifir 27. Macam mana nak buat? Kita perlukan bantuan sifir 2 dan sifir 7. Perhatikan, tadi cikgu dah ada minta. Okey, kawan kita baca sifir 2 kan? Jadi kita tulis di sini sifir 2 dahulu ya. Sifir 2, okey, iaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ini adalah sifir 2. Kemudian, kita bina sifir yang kedua iaitu sifir 7. Tadi kita dah buat sifir 7 kan? So, awak tulis di sini. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Okey, kita bina sifir 2 dan sifir 7. Setakat ni semua faham bina sifir 2 dan sifir 7 dahulu? Ada yang tertinggal? Boleh ikut? Tengah tulis. Okey, baik. Cikgu tunggu sekejap. Okey, bina sifir 2 dan sifir 7 dulu. Okey, tak apa yang nak salin, yang nak bina. Dah ya? Ada yang belum? Dah, okey, semua dah. Okey, sekarang fokus. Kita nak bina sifir 27. Bagaimana langkah dia? Okey, untuk membina sifir 2 angka, kita perlukan bantuan sifir 1 angka. Kemudian kita gabungkan kedua-dua sifir ini untuk membina sifir 27. Perhatikan, kita sekarang nak bentuk sifir 27. Jika pada sifir 1 angka ada satu nombor sahaja, salin balik sahaja. 27. Okey. Sekarang, kita kena bina dengan menggabungkan nombor bermula daripada nombor paling kanan. Okey, sifir yang kanan adalah sifir 7. Dia ada dua nombor. Kalau ada dua nombor, ambil nombor paling kanan dahulu. 4. Kemudian 4 tambah 1. 5. Dapat?
Okey. Kemudian, ambil nombor paling kanan, 1. Kemudian 6 tambah 2, 8. Seterusnya, ambil nombor paling kanan, 8. 8 tambah 2, 10. Setakat ni boleh ikut kelas? Boleh, eh? Ada yang tertinggal? Dah, ready? Kita teruskan yang seterusnya? Belum. Okey, kita tunggu sekejap. Ada yang belum. Okey? Siapa nak salin, salin dulu. Boleh? Ada yang belum? Yang belum, type belum? Semua dah ke? Yang dah, type dah? Ada yang belum? Okey, ada yang belum. Okey, cikgu tunggu sekejap. Okey, siapkan sekejap. Untuk sifir seterusnya ya. Ada 2 nombor ni, ambil nombor paling kanan. 5. 10 tambah 3. 13. Okey. Teruskan, ambil nombor paling kanan. 2. 12 tambah 4. 16. Okey. Ambil nombor paling kanan. 9. 14 tambah 4. 18. Ambil nombor paling kanan. 6. 16 tambah 5. 21. Ambil nombor paling kanan. 3. 18 tambah 6. 24. Dah siap sifir 27 kita. Faham semua? Bagi yang tertinggal, yang baru masuk nanti boleh tengok rakaman. Cikgu akan bagi rakaman kelas. Ya. Okey. Dah faham dah bina sifir 2 angka? Dah. Senang kan? Lepas ni, jika perlu lakukan operasi bahagi dengan nombor 2 angka, dah boleh buat. Dah siap. Okey, ada yang nak salin? Ada yang nak salin ke? Senang. Okey, ada yang nak salin? Kalau ada yang nak salin, bagi tahu nak salin. Dah. Okey, ada yang nak salin. Okey, baik. Kita tunggu sekejap. Ada kawan kita nak salin. Okey, dah siap salin semua? Ada yang belum? Dah. Dah Okey, dah siap ya? Okey, semua dah faham? Bina semua sifir tadi? Dah faham ya? Okey. Sekarang cikgu nak minta awak cuba bina sifir. Okey, katalah cikgu nak minta awak bina sifir 16. Okey, cuba buat sifir 16. Sementara yang lain ada yang nak salin, salin dulu. Yang dah siap, cuba bina sifir 16. Boleh cuba sekejap? Okey. Okey, kelas. Sifir 16, kita perlukan bantuan sifir 1. Okey, sifir 1 semua boleh kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup sampai yang ke 9 sahaja. Okey. Kemudian, sifir yang kedua, sifir 6. Okey, sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey. Kita dah ada sifir 1 dan sifir 6. Okey, sampai sini semua dapat? Dapat? Okey?
Dapat ya? Okey, good. Sekarang kita nak gabungkan. Kita dapatlah sifir 16. Tengok ya, mudah saja bagaimana sifir 16 terbentuk dengan bantuan sifir 1 dan sifir 6. Kalau dua-dua sifir ada satu nombor saja, salin balik. Okey, kita akan mula daripada nombor paling kanan. Kalau sifir sebelah kanan, sekarang sifir sebelah kanan kita sifir 6. Kalau dia ada dua nombor, salin nombor paling kanan dahulu. 2, kemudian 2 tambah 1, 3. Salin nombor sebelah kanan, 8, 3 tambah 1, 4. Okey, kemudian salin nombor paling kanan, 4, 4 tambah 2, 6. Setakat ni semua dapat? Ada yang tak faham ke? Semua boleh faham? Dapat Okey, good. Sekarang kita teruskan kelas. Kita teruskan. Ambil nombor paling kanan. Sifar 5 tambah 3, 8. Ambil nombor paling kanan. 6. 6 tambah 3, 9. Okey, kemudian ambil nombor paling kanan. 2. 7 tambah 4, 11. Ambil nombor paling kanan. 8. 8 tambah 4, 12. Kemudian yang terakhir, ambil nombor paling kanan 4. Yang ni 9 tambah 5. 14. Faham semua? Faham ya? Okey, ada tak yang tak faham? Semua faham? Senang kan? Okey, so lepas ni dah tak ada masalah sifir. Semua betul? Okey, good. Okey, ada yang nak salin? Ada yang tanya, cikgu nak tanya, kalau yang sebelah kanan ada satu huruf je macam mana? Kalau sebelah kanan ada satu huruf, salin balik saja nombor tu. Okey, dapat? Faham? Senang kan? Okey. So insyaAllah lepas ni mana-mana sifir dah boleh buat. Okey. Ada yang nak salin ke? Ada? Tengah salin? Kristina tengah salin ya? Okey, cikgu tunggu sekejap. Okey, dah faham sifirnya? Kristina tengah salin lagi ke? Ada yang tengah salin? Tak ada dah? Tengah salin? Tengah salin. Okey, salin dulu. Cikgu tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sekejap. Kawan kita. Okey, semua dah siap salin? Dah, okey, baik. Okey, cikgu nak tanya, dah faham ke belum sifir ni? Dah faham belum? Ada nak tanya apa-apa soalan tak untuk sifir Sudah ni? faham, cikgu. Dah faham ya? Faham, faham, cikgu. Faham. Okay, semua dah faham ya? Okey, sekarang cikgu nak pergi sekejap pada jadual sifir yang dekat atas tu. Kita dah faham sifir. Okey, kita dah faham sifir dah. Okey, bila kita dah faham sifir, kita masukkan dengan jadual sifir ni. Kemudian bila kita nak lakukan operasi darab, dah mudah. Okey, tengok ya, cikgu bantu macam mana nak lengkapkan jadual sifir ni. Okey. Pertama, yang ini sifir 2. So, kita bina sifir 2 dahulu. Dari atas ke bawah 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18. Okey, itu dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan pun ulang yang sama. 4, 2, 4, 6 kan? Salin balik. Okey, 8, salin balik. 10, 12, 14, 16, 18. Boleh faham apa yang cikgu buat ni? Boleh ya? Okey. Nanti kita akan awak ikut je step macam cikgu suruh buat ni. Lepas tu kita tengok apa kegunaan dia sifir ni. Okey? Okey, macam mana sifir 2 dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Yang warna hijau tu semua sifir 2, menegak dan melintang. Okey? Semua faham setakat ni kita tulis sifir 2? Faham. Okey, good. Sekarang kita sambung. Kita buat pula sifir 3. Lengkapkan sifir 3 kelas. Tengok ya, cikgu buat sifir 3. Awak guna pensel yang sama pun tak apa. Tapi cikgu guna warna yang lain untuk bagi awak nampak. Okey. Sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Itu dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan pun sama ni 9. Okey, ni 12 salin balik 12. 15 salin balik 15. 18 salin balik 18. 21 salin balik 21. 24 salin balik 24. 27 salin balik 27. Boleh faham? Faham ya? Faham. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Semua dah salin? Boleh kita teruskan? Ada yang belum? Boleh. Okey, baik. Belum? Ada yang belum? Okey. Lengkapkan dulu bagi yang belum. Dah. Okey, sekarang kita teruskan dengan sifir seterusnya. Sifir 4 kelas. Nanti dalam grup cikgu inform ya. Okey kelas, tengok ya. Sifir 4, 4, 8, 12. Okey, kita teruskan dengan sifir 4. Lepas 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okey, tengok ya. Ni 16. Ni 20. Salin balik 20. 24. Salin balik 24. 28. Salin balik 28. 32. Salin balik 32. 36. Salin balik 36. Dah siap salin semua? Dah faham ya macam mana? Senang kan? Sebab tu kita belajar sifir dulu. Lepas tu kita buat jadual sifir ni. Okey? Boleh cikgu teruskan? Lengkapkan dan seterusnya? Boleh ya? Okey, jom kelas kita lengkapkan. 20. Okey, sifir 5 pula. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kan tadi kita dah belajar sifir 5. Okey? Sekarang ni 25, lepas tu 30. Salin balik. 35, salin balik. Seterusnya 40, salin balik. Seterusnya 45, salin balik. Okey. Jadual kita dah nak hampir lengkap kelas. InsyaAllah mudah untuk awak selesaikan operasi sifir selepas ni. Ya? Okey, sekarang kita teruskan pula. Bolehkah kita teruskan? Ready? Kita perlu lengkapkan sifir 6, 7, 8 dan 9. Semua ready?
Ready. Okey, jom kita teruskan kelas. Boleh ya? Okey, ni sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30. Lepas 30, 36, kemudian 42. Kemudian 48, kemudian 54. Okey, sini 36, kemudian 42, salin 42. Kemudian 48, salin 48. Kemudian 54, salin 54. Okey? Dapat semua? Boleh cikgu teruskan dengan sifir seterusnya? Dapat ya? Boleh ya? Okey, kita teruskan kelas. Sekarang sifir 7. Kan? Sekarang kita nak pergi pada sifir 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Lepas 42, 49, 56, kemudian 63. Ni 49, 56. Tulis sini 56. Lepas tu 63. Tulis sini 63. Sikit lagi kelas. Dah nak siap. Ya, cikgu yakin dah faham pola, dah boleh lengkapkan sifir tersebut. Semua dah faham? Faham ke? Dah faham. Senang kan? Nanti cikgu tunjuk macam mana nak guna jadual ni. Ada yang dah lengkapkan semua. Okey, good ya. Okey, jom kita lengkapkan sikit kelas sampai sifir 9. Okey, sifir 8 lepas 56, 64. Kemudian lepas 64, 72. Ni 72, ni 72. Okey. Kemudian sifir 9 yang terakhir adalah 81. Okey, semua dah faham membina sifir ni kelas? Cuba komen faham. Faham Okey, good. Okey. Bagi yang masuk lambat, yang kurang faham boleh tengok surat rakaman nanti So jangan lupa minta rakaman Nanti cikgu akan send rakaman. Okey. Jadi kelas semua dah bina sifir. Bagaimana kita nak bina jadual sifir ni? Okey, contoh kelas kita nak 5 darab 6. 5 darab 6. Di tengah-tengah sini 30. Faham? Okey? Faham Okey, baik. Okey. Kemudian contoh lain, cikgu nak 9 darab 7. Sini 9, sini 7. So, dia bertemu di sini. 63. Dah faham kegunaan sifir ni? Faham ya? Okey. Nanti cikgu akan bagi rakaman dalam grup ya. Okey, dah faham semua nak bina sifir? Dah. Okey, good. Okey, cuba komen di ruangan chat. Membantu tak kelas kita ni untuk awak faham sifir? Jangan main ya, fokus. Faham ya? Okey, jap. Okey, sangat membantu InsyaAllah dah tak ada masalah dah sifir lepas ni So nanti latih buat bina sifir ni, buat sifir 2 angka and then bila dah mahir senang. Biasanya operasi bahagi dah jam 4 dah ada kena bahagi dengan nombor 2 angka sifir 2 angka. Jadi awak dah boleh bina sifir sendiri. Okey. Sekejap ya. Cikgu nak ambil gambar sekejap boleh? Boleh? Okay, ramai kita hari ni ada 250 orang. Okey. Okay, cikgu ambil gambar kejap. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Besok ada yang nak join kelas sains? Ada?
Sekejap. Kenapa dia punya ni? Sekejap ya. Sekejap, ada yang main ni pula. Sekejap sekejap. Jangan main fokus. Sekejap, cikgu remote. Cikgu remove yang duk conteng ni Okay, cikgu nak ambil gambar. Sure. Okey, cikgu ambil gambar. Okey, senyum. 1, 2. Okey, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ramai ni. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, sekejap. Cikgu. Okey, ada nak tanya apa-apa soalan? Ada. Cikgu, Ya. cikgu esok kelas sains pukul berapa? Nanti cikgu akan update lah. Kelas sains pukul berapa, Petang cikgu? juga. Matematik. Petang juga. Okey. Ya. Ada. Cikgu. Cikgu. Kelas sains pukul berapa? Terima kasih. Bukan dalam grup. Okey. Kita akan berhenti di sini dahulu. Okey, cikgu harap awak belajar. Terima kasih, cikgu. Okey, Assalamualaikum. Nanti cikgu akan umumkan waktu kelas sains. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.